Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lekap 2026. Okey, maka termaktublah sudah 8 pasukan yang ke skuad akhir. Kita dah rehat satu hari baru ni tanpa perlawanan Piala Dunia. Setiap hari sebelum ni kita disajikan dengan game-game Piala Dunia. Sampai ada 4 game sehari, 3 game sehari, 2 game sehari. Dah makin kurang. Tinggal 4 perlawanan skuad akhir, kemudian kita semifinal 2, kemudian perlawanan final dan juga 3 ke 4. Jadi kita nak tutup buku cerita di round yang ke-16, walaupun macam-macam hangat diperkatakan, orang duk bahas lagi sampai hari ini, antaranya perlawanan di antara Argentina dengan juga Mesir. Maka berlapang dada lah. Terimalah keputusan seadanya, terimalah takdir, dan juga kepada Mesir, anda memang hebat. Anda telah membuktikan bahawa Argentina sebenarnya boleh dibolusi dan juga boleh macam itulah kan Mesir dan juga Cape Verde sebelum ni kan. Okey, jadi untuk malam ni maka akan berlangsung satu perlawanan yang agak hebat di antara Perancis menentang dengan Maghribi. Aku lebih suka sebut Maghribi. Kan. Okey, jadi untuk kedua pasukan ni aku memanglah sokong Perancis kan. Kalau boleh harap Perancis ke final lah. Tetapi juga untuk Maghribi kita tak boleh nafikan dengan kualiti yang mereka ada. Aku rasa mungkin mereka mampu mengejutkan Perancis ataupun mampu memberikan saingan yang sengit lah kepada Perancis. Jadi aku harap untuk Perancis dapat buat yang terbaik dalam game ni. Apa-apa pun kita nantikanlah keputusannya. Cuma aku mengharapkan untuk game ni Perancis yang akan menang lah. Okey, dan untuk game yang seterusnya iaitu Spain dan juga Belgium. Yang ni agak tricky sikit lah kan. Sebab Belgium ni sebelum ni kita tak nampak sangat. Di peringkat grup pun dia tak berapa nak menonjol. Tetapi dia mula menampakkan balik. Belgium yang dulu yang kita kenalnya mempunyai barisan pemain-pemain yang hebat. Dan sekarang ni kita tak nafikan kualiti yang Belgium ada. Mungkin Belgium dapat buat something untuk mengejutkan Spain. Jadi untuk game ni aku lebih memilih Belgium. Okey, untuk perlawanan England menentang dengan Norway. Ni Norway yang mengejutkan Brazil baru-baru ni. Tetapi jauh di sudut hati aku nak it's coming home England kan. Sorry Norway, Haaland. Untuk game ni aku lebih memilih England lah untuk menghantar Haaland dan geng Vikingnya belayar balik ke Norway. Dan untuk game Argentina menentang Switzerland ni, ni ramai yang kita kata apa, ternanti-nanti sebab Argentina setakat ni tak jumpa lagi lawan yang betul-betul match dengan dia. Walaupun kita tahu Cape Verde dan juga Mesir boleh bagi tentangan hebat, tetapi untuk betul-betul nak jumpa ranking yang 10 teratas tu belum lagi lah untuk Argentina. Mungkin di final. Tetapi aku harap Switzerland boleh bagi tentangan hebat lah. Switzerland boleh bertahan dengan baik. Yang mana kita tengok dalam game dengan Colombia tu, Colombia serang bertalu-talu, tetapi Switzerland yang sangat kemas diketuai oleh Granit Xhaka, pemain tengah dia tu. Jadi aku harap Switzerland dapat buat something untuk menghalang geng-geng Argentina ni. Kan? Takkan Argentina lagi kan. Itulah. Okey, jadi itulah antara prediction aku. Jadi kita harapkan untuk skuad akhir ni drama bakal berlaku. Plot twist akan ada dalam World Cup kali ni. Okay, terima kasih tuan-tuan yang sudi memberikan tontonan dan juga komen-komen. Assalamualaikum.